Ketiadaan duit bilion ringgit masuk ke akaun peribadi Rafizi bukan bermakna rasuah tak wujud. Ini kira apa nama ni, sufi tahap tinggi ni. Sufi tahap tinggi kan. Dia nak kata lah, kalau ikut laporan media itulah, dia nak kata bahawa rasuah ini ada banyak-banyak jenis kan. Kalaupun dia tak ambil duit, jadi yang bagusnya Fuad Zakashi ni memang daripada awal nampaknya memang dah beritahu bahawa kalau cari bukti saya ambil duit tak jumpalah. Tapi itu tidak bermakna Rafizi tak rasuah. Cuma rasuah dia cara millennial sikit. Rasuah dia tak ambil duit. Tapi apa nama ni, mungkin satu kabinet tu kena scam dengan dia. Itu sebenarnya saya baca dia punya berita ni kan. Jadi kalau sama macam Datuk Seri Anwar lah kan, saya kadang-kadang pelik jugalah. Dia tak telefon ramanan lah kan. Ini style lama, mana ada orang pegang telefon macam ni kan. Ini gagang style telefon lama aku kecil, orang sekarang pegang macam ni. UMNO pun, I wonder Datuk Seri Zahid ni tak telefon Puan Zakashi ke? Engkau ni janganlah apa nama ni, hanya kerana untuk mendapat liputan di dalam media kau petik nama Rafizi, kemudian kau sebut benda bukan-bukan. Sebabnya bila dia cakap macam ini, secara tidak langsung dia betul Rafizi tak ambil duit, tapi dia tetap rasuah dengan cara-cara sufi dia lah kan. Sebab nanti orang akan ingat, kau nak bising Puan, habis yang apa nama ni, Najib ambil berbilion ringgit tu. Jadi masuk akaun peribadi Najib tu memang kau pun mengaku lah itu memang rasuah lah kan. Yang lagi bahayanya ialah kalau dia nak kata rasuah itu yang saya buat, saya sepatutnya bersalah, diheret ke mahkamah kerana saya rasuah tetapi tak ambil duit, ini ialah kerana saya, kalau ikut berita laporan lah, kononnya saya misled kabinet kan, ataupun tak mengikut peraturan proses kan. Sekarang ni sibuk cerita pasal Bestinet, cerita Foreign Workers Centralised Management System. Benda itu bermula tahun 2015 masa Presiden UMNO Menteri Dalam Negeri, dan dalam laporan Ketua Audit Negara, kemudian dalam laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PAC kan, semua dah senaraikan pelbagai perkara yang kalau ikut Puan Zakashi itu rasuah. Sebab contohnya 2015 memang tidak ada keputusan kabinet untuk menggunakan Bestinet pun. Kemudian kerajaan memang dah ada sistem sendiri yang dibangunkan, e-PAX. Kemudian 2018 hanya surat setuju terima SST kan. Tapi dengan hanya SST, perjanjian tak ada, Bestinet dapat menyediakan perkhidmatan itulah kepada kerajaan. FWCMS diguna pakai semasa Presiden UMNO itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Perdana Menteri. Kemudian laporan Ketua Audit Negara 2022, PAC 23, 24 semua menunjukkan macam mana benda ini boleh berlaku. Kerajaan menggunakan sesuatu yang melibatkan tuntutan wang sampai 1.57 bilion ringgit daripada Bestinet tanpa ada kontrak. Itu belum campur cerita LCS lagi. Kontrak kata lain, design kata lain, Panglima Tentera Laut, MINDEF minta lain. Masa itu pula menteri-menteri yang jadi Menteri Pertahanan ialah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi okeylah kalau dia punya standard corruption ni tahap sufi, you know.
Maksudnya kalau tak ada duit pun, tapi kalau ada sikit, tak ikut proses, itu sudah rasuah. Bagus. Baguslah. Tapi kau apply kat semua lah. Buka balik semua. LCS, FWCMS. Sebab tu saya ingat mesti Datuk Seri Zahid kata, apalah golongan puan Zakashi, ya Allah, sebab engkau keluar habis cerita yang lain-lain. Banyak lagi cerita yang soal marah, tabung haji semua dulu kan. Jadi tapi saya faham lah, dia kalau dia tulis benda, dia tak sentuh aku, media tak laporkan. Jadi dia kena tulis sesuatu yang cuit aku, dapatlah liputan media kat dia kan. Bad publicity is still publicity. Saya harap ada orang UMNO yang ingatkan dia lah. Fuad, mungkin kau kena duduk diam-diam kot. Sebab kali terakhir kau bising, selalu bercakap macam-macam nak komen semua ni, kalah Najib tau. Masa tu dia ketua pengarah jasa kan. Sampai Najib sendiri pun tak calonkan dia jadi calon parlimen. Merajuk sekejap dulu ingat. Keluar desas-desus nak bertanding sebagai calon bebas. Tak apalah. Setiap kali Puat keluarkan style sufi dia ni, kita selak balik lah cerita-cerita lama dia kan. Beria untuk mendapat liputan. Tahniah dapat liputan dekat YBM juga. Okay, next kita tengok siapa lagi. Yang ambil gambar dekat mahkamah tu kenapa? Ini sebab dia kena pergi kes mahkamah, kena dakwa yang mana pula ni? Gambar hiasan ya? Gambar hiasan. Ke tu ChatGPT? Tak, itu memang gambar betul. Saya kena check balik kenapa. Kan nanti kena saman kau. Puan kata saya tak pergi mahkamah. Dia sama sampai 40 juta. Okay. Itu nanti. Okay. Baik. Next.